Hari ini saya nak masak ini ikan merah. Okey, saya masak 2 ketul je. Saya bagi dengan tepung kunyit. Saya tak ada kunyit yang segar. Okey, so salut dia biar sampai 30 minit macam tu lah. Okey, ni saya tumbuk cili serai dengan bawang putih, guys. Okey, tumbuk macam ni lah. Serai saya ni saya bawa dari Sibu, dari anti. Kemudian besar tau. Dia kumbai orang lekar, itu besar yang main. Nah, tengok ni, guys. Ini ciri hidup. Okey. Jom kita nak menggoreng ya. Okey, saya letak minyak. Dia punya periuk ni, guys, sebenarnya hangus tu hari. Saya panaskan makanan, lupa nak off gas, nasib je tak lama. Okey. Kita goreng ni. Orang makan ni memang tak habis ni. Okey. Lepas tu ini terung asam, guys. Terung asam. Ini saya beli dekat Seratok itu. Kalau bukan Seratok Racau. Lama dah. Tahan tau. So, saya nak masak sama dengan ikan tadi ya. Saya potong kecil-kecil ya. Saya tak tunjuk video tu dari mula. Tak terfikir nak ambil video, guys. Kita masukkan ni dulu. Ini harum bau ni, guys. Ini mesin. Ini tak boleh batuk. Ini pedas. Okey. Untuk batuk. Saya ni tak tahan cili. Masukkan air. Batuk pula ni, guys. Sebab saya tak tahan cili tau. Terus berdesing. Okey. Nah, kalau tambah air, airnya sup banyak sikit boleh tambah. Biar dia mendidih ya. Baik. Kemudian kita tutup ya. Okey. Dalam 15 minit macam tu lah, dengan api yang perlahan ya. Okey, guys. Tengok sudah mendidih. So saya angkat ni. Kena pakai ni tau, panas. Oh, bestnya. Sudah mendidih, guys. So, sedap, harum baunya, guys. Harum banget. Kemudian kita masukkan ikan ya. Masukkan ikan ni macam ni. Supaya dia masak serata ya. Menyerap lah. Kemudian ni. Inilah speciality terung ni tau. Terung asam. Sedap, guys. Kita biar dia mendidih selama 10 minit. Kemudian kita balik-balikkan, guys. Balik-balikkan supaya ikan ni tak boleh lama sangat masak sampai sejam. Sebab dia lembut. Okay, guys. Kemudian kita tutup. Hampir lupa, guys. Saya nak masukkan perasa. Okey. Saya masukkan 3 perasa ni. Ini lebih mudah lagi ni pakai ni, 2 sudu. Kalau banyak sangat masin nanti. Kemudian
kita gaul guys, gaul macam ni. Supaya rasa menyerap ke dalam ikan. Saya kena perlahankan api ya. Mana tadi tudung dia guys, saya kena cari dulu tadi. Aduh. Kemudian kita tutup. Okey. 10 minit macam tu lah. 10 atau 15 minit. 15 minit. Okey guys, saya nak cek dah masak ke belum. Mendidih sudah guys. Ni pastinya sedap. Sebab ikan ni lembut. Kita kena lembut dengan dia bila kita terbalikkan dia guys. Ini ikan merah tau, lama dah saya beli, tapi masih macam fresh. Wah, tengok ni guys, sedap kan. Masak dengan asam ni. Saya letak banyak cili juga, hopefully saya dapat makan. Saya ni tak boleh makan pedas-pedas. Saya masak 2 keping ni sebab hari ni makan ni, besok makan ni. Letak dekat peti sejuk. Besok saya tak nak masak. Harum baunya guys. Belum dirasa dia ni. Terung pun saya pun 1 biji tadi. Banyak ni guys. Ini boleh makan 4-5 orang sebenarnya. Okey. Tapi saya nak biar dia lagi mendidih. Saya tutup balik ya guys. Tutup balik. Biar dia mendidih. Masak betul-betul. Kita tengok lagi guys. Sudah mendidih. Pasti sedap sangat ni guys. Makan ramai-ramai memang sedap ni. Kita kena terbalikkan supaya masak betul-betul ikan ni tak boleh biar lama sangat masak, takut nanti hancur guys. Ni tengok terung saya pun dah lembut. Tengok terung saya ni. Terung lah, bukan terung saya pula dia. Okey. Nah, tak lama lagi guys. Kita biar dia lagi 2-3 minit. Lepas tu kita tutup. Kita biarkan dia mendidih dalam periuk ni. Okay guys. Saya dah tutup api tadi guys. So sudah masak. Saya sediakan pinggan ni. Saya ambil satu ni. Letak kat sini. Saya nak ambil tu kuah dia guys. Wah, tengok ni. Sedap betul. Ambil kuah banyak-banyak. Nah, ini untuk masak petang atau besok. Okay guys. Kita nak tutup ni. Sebab dia masih panas, nanti tak dalam peti sejuk. Tada! Ini ikan masak terung asam pedas. Bestnya. Mari guys, makan dengan nasi panas-panas. Mari kita makan guys dengan nasi panas-panas. Best ya. Ambil kuah ni, letak atas ni guys. Saya nak ambil ni terung dia dulu. Dekat sini. Sini ya. Udah ambil ikan. Okay, tengok ikan ni fresh guys. Bila saya potong pun harum bau dia. Saya selalu pergi satu tempat beli ikan ni, kemudian kita gaul. Best. Mari guys, kita makan.